Impact dia untuk saya sendiri memang damage jugalah because of orang kata kepercayaan kan. Kalau terhadap produk lagi teruk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat satu sidang media berkaitan dengan dua kes yang berkaitan sebenarnya. Yang pertama ialah kes melibatkan Nur Haslinda binti Abdullah dan juga Muhammad Azlan bin Kamiran ataupun lebih dikenali sebagai Azlan Komeng. Okey. Dan juga Haslinda ni dikenali sebagai Nilam Otis. So kedua-dua mereka ni adalah plaintiff yang memfailkan saman terhadap Cik Pia Nur Sofia binti Johari. Saman telah difailkan pada bulan 8 2025 dan pada ketika saman difailkan telah pun sebenarnya dilaporkan oleh media. Cuma kita memanggil sidang media ini kerana kita nak update wartawan dan juga semua pihak di luar sana berkaitan dengan apakah status progres kes tersebut, dan kita telah memfailkan satu permohonan untuk membatalkan saman dan penyataan tuntutan plaintiff kedua Azlan bin Kamiran ni kita failkan kerana kita telah membuat pemeriksaan dan kita mendapati yang plaintiff kedua ni adalah seorang undischarged bankrupt. Maknanya telah pun muflis lah, dalam bahasa pasarnya muflis, seorang bankrupt. Jadi bila dia bankrupt, dia sebelum memfailkan saman, dia sepatutnya memperoleh satu sanksi daripada Jabatan Insolvensi. Jadi kita tengok dalam penyataan tuntutan tu kita tak nampak apa-apa sanksi diperolehi. Jadi kita failkan permohonan untuk membatalkan saman saudara Azlan Komeng ini terhadap Cik Pia atas alasan beliau merupakan seorang yang bankrupt dan beliau perlu mendapatkan sanksi terlebih dahulu. Okey. Dan ianya selaras dengan Seksyen 381 Akta Insolvensi, di mana apabila seorang bankrupt nak memulakan apa-apa tindakan di mahkamah, dia perlu mendapatkan kebenaran daripada Ketua Pengarah Insolvensi, iaitu kita namakan sebagai sanksi lah, sanction dia perlu dapatkan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita juga memfailkan satu permohonan, iaitu permohonan untuk jaminan terhadap kos. Apabila satu saman difailkan, plaintiff memfailkan saman terhadap defendant, ada kemungkinan selepas perbicaraan itu berjalan dan selesai, mahkamah membuat keputusan, mahkamah memutuskan untuk menolak tuntutan plaintiff-plaintiff. Dan apabila tuntutan plaintiff-plaintiff ini ditolak, ianya akan ditolak bersama dengan kos. Jadi defendant di dalam satu-satu prosiding mahkamah, defendant boleh memfailkan satu permohonan untuk mendapatkan jaminan kos, dipanggil security for cost. Security for cost ni adalah supaya plaintiff-plaintiff diperintahkan untuk membayar kos awal. Kos tu dibayar awal dalam beberapa perkara yang mahkamah akan pertimbangkan. Dalam kes ini Cik Pia Puan Nur Sofia binti Johari memfailkan permohonan untuk security for cost kerana plaintiff pertama ni dia adalah seorang warga negara Thailand. Mana Nur Haslinda binti Abdullah ni seorang warga negara Thailand. Jadi kita failkan jaminan untuk kos untuk kita perolehi kos, sebab sekiranya plaintiff kalah dalam tindakan ini dan perlu membayar kos, kita bimbang dia tidak melunaskan kos dan dia boleh pada bila-bila masa saja meninggalkan negara. Maksudnya tak ada jaminan untuk kita dapat monetary cost daripada plaintiff. Jadi kita minta security for cost, dan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Encik Muhammad Azlan bin Kamiran telah pun bankrupt ketika saman tu difailkan. Jadi kita juga memfailkan permohonan untuk security for cost, jaminan untuk kos terhadap Encik Azlan bin Kamiran lah. Jadi itu dia punya dua permohonan yang difailkan oleh Cik Sofia. Dan dalam saman yang berkaitan, kita juga tahu iaitu MSH Empire Resources ni, syarikat yang mana Cik Pia bekerja, syarikat yang mengeluarkan minyak S-Herb tu yang menjadi pertikaian. Dulu ada isu berkaitan dengan minyak nilam, kemudian jadi minyak S-Herb. Kalau kita ingat, itu dia punya fakta kes dia. Jadi kedua-dua pihak mengeluarkan pernyataan terhadap kedua pihak, masing-masing exchange pernyataan dan membawa kepada dua saman yang berbeza, iaitu MSH Empire Resources saman Muhammad Azlan bin Kamiran, Nur Haslinda binti Abdullah dan juga Nilam Otis Ventures. Kita saman 3 defendant.
Manakala dalam saman yang melibatkan Cik Pia, beliau disaman oleh Muhammad Azlan bin Kamiran dan juga Nur Haslinda. So maknanya dia ada dua saman lah. Juga difailkan pada bulan 8 2025. Kedua saman ni duduk bulan 8 2025. Dan bagi saman MS Empire ni, kita memfailkan satu permohonan untuk injangsi bagi membolehkan mahkamah memerintahkan defendant pertama dan kedua ni untuk tidak lagi mengulangi pernyataan yang dikeluarkan semasa sidang media yang lepas. Dan untuk pengetahuan semua, pihak dalam kes Cik Pia, plaintiff dalam kes itu telah pun mendapat satu perintah injangsi interim. Mereka dah dapat perintah injangsi interim, kita baru failkan permohonan untuk injangsi interim. Injangsi interim ni adalah di mana apabila injangsi diperolehi oleh pihak plaintiff, oleh Nilam Otis dan juga Cik Azlan Komeng ni terhadap Cik Pia tidak boleh mengulangi dan mengeluarkan pernyataan yang apa yang dinyatakan dalam pernyataan tuntutan. Pernyataan-pernyataan yang dikatakan fitnah itu, yang didakwa sebagai pernyataan fitnah itu tidak boleh diulangi. Itu pentingnya injangsi interim. Biasanya dalam kes saman fitnah, bila kita failkan saman, pihak plaintiff akan failkan satu permohonan untuk dapatkan injangsi interim, menghalang defendant daripada mengulangi pernyataan-pernyataan tersebut, dan defendant memadam semua pernyataan itu sehinggalah mahkamah buat keputusan sama ada pernyataan-pernyataan yang dipelitkan ataupun yang diterbitkan itu berunsur fitnah ataupun tidak. So mereka dah dapat injangsi. Dalam kes ni MS Empire juga baru memfailkan permohonan untuk injangsi. Dan selain daripada itu, bagi kes MSS Empire Resources terhadap Azlan Kamiran dan Nur Haslinda binti Abdullah ni, dan juga Nilam Otis Venture, defendant ketiga Nilam Otis Venture ni telah memfailkan satu permohonan untuk membatalkan saman. Sebab Nilam Otis Venture ni mendakwa mereka tidak ada kaitan dengan pernyataan yang diterbitkan. Cuma mengapa Nilam Otis Venture ni dijadikan pihak? Sebab perniagaan Nur Haslinda binti Abdullah ni, bila kita buat pemeriksaan di TikTok, penjualan minyak yang dikeluarkan oleh Nilam Ventures ni, dia buat penjualan itu dan pembayaran itu akan pergi kepada Nilam Otis Ventures dalam dia punya beg kuning. Dalam beg kuning tu, bila kita klik beg kuning tu, dia akan pergi kepada pemilik perniagaan tu, pemilik perniagaan yang menjual produk-produk yang sedang dijual oleh Puan Nur Haslinda binti Abdullah ataupun Nilam Otis ni, dia pergi kepada Nilam Otis Ventures. And that explain kenapa kita namakan dia sebagai defendant ketiga. Tapi mahkamah akan putuskan lah sama ada defendant ketiga ni wajar dikekalkan sebagai defendant ataupun dibatalkan, dikeluarkan sebagai defendant. Permohonan telah pun difailkan. Jadi itu dia punya update lah berkaitan dengan apa yang berlaku. Dan untuk kes Cik Pia ni, mahkamah telah tetapkan satu tarikh perbicaraan, telah pun ditetapkan, iaitu pada 13 hingga 13 dan 14 hari bulan 5. Maknanya perbicaraan untuk kes ini telah ditetapkan pada 13 dan 14 hari bulan 5 2026. Dan mahkamah juga tetapkan satu pengurusan kes pada 6 hari bulan 5 2026 untuk memastikan pihak-pihak mematuhi arahan PTCM, iaitu memfailkan semua ikatan dokumen, isu untuk dibicarakan, fakta-fakta dipersetujui dan sebagainya. Maksudnya kalau pihak-pihak mematuhi arahan mahkamah dari segi pemfailan semua dokumen-dokumen perbicaraan akan dijalankan pada 13 bulan 5 2026 dan 14 bulan 5 2026. Dia tetapkan 2 hari. Tapi mahkamah biasanya kalau saksi ramai, 2 hari tak cukup, mahkamah akan bagi satu tarikh lain lah. Maknanya untuk sambung bicara. Dan manakala bagi kes MSS Empire ni, dia belum lagi ditetapkan perbicaraan. Pengurusan kes pada 26 hari bulan 12 2025, iaitu untuk arahan pemfailan ikatan dokumen dan lain-lain. Dan selepas arahan ini, mahkamah biasanya akan tetapkan tarikh PTCM seterusnya, pengurusan seterusnya, ataupun mahkamah boleh terus tetapkan tarikh perbicaraan. Jadi itu dia punya update. Dan kita nak maklumkan tentang pemfailan permohonan untuk membatalkan saman terhadap defendant kedua tadi, dan juga jaminan kos kerana kita mendapati status kebangkrapan saudara Azlan Komeng. Terima kasih bagi untuk saya berharap kes ni
dapat diselesaikan, dan sebarang isu yang berbangkit kita akan apa-apa semua selesai di mahkamah lah. Sebab itu masing-masing dah ada lawyer masing-masing kan. So harap tak ada juga provokasi ataupun apa-apa yang berunsur kepada sebab macam netizen ni dia macam bila keluar satu berita yang mana pihak Nilam menang injaksi, so dia ingat saya dah bersalah. So ada juga orang tanya saya kan, dah bersalah, dah kalah kes ke? Itu hanyalah injaksi kan, Datuk kan. Injaksi ni mana yang saya tak boleh menyiarkan apa-apa yang berkaitan dengan saman tu lah. Dan saya rasa selepas daripada PC tu memang saya sendiri pun tak ada mengeluarkan apa-apa statement lah, ataupun secara video ataupun live. So harap pihak-pihak yang orang kata yang berkaitan lah tidak mengambil orang kata perkara ini sebagai satu benda yang di live kan. Maksudnya ada juga pihak tu masih lagi bila diorang dah dapat injaksi tu, ada pihak ketiga buat live mengatakan yang nampak kebenaran tu kat pihak tu. So maksudnya orang sedia maklum yang memang rasa macam benda ni half-half, dah rasa nampaklah memang Cik Pia tu bersalah kot sebab dah memang dah diorang menang kes kan. So sebab diorang tak tahu pasal undang-undang kan. So saya harapkan benda ni kita selesaikan semua di mahkamah. So secara ringkasnya apa yang Cik Pia nak nyatakan adalah laporan berkaitan dengan mereka telah pun dapat perintah injangsi interim, perintah injangsi untuk menghalang apa-apa pernyataan tu diterbitkan semula, dan perintah injangsi itu memadam pernyataan-pernyataan fitnah tu, sehingga perbicaraan tu dia bukanlah keputusan perbicaraan kes itu. Dia hanyalah satu perintah injangsi menghalang defendant dalam kes ini mengeluarkan pernyataan yang sama lah. Itu biasa dibuat, tapi injangsi ini pilihan. Ada setengah kes fitnah, pihak plaintiff filekan saman fitnah, dia tak dapatkan perintah injangsi pun. Ada kes yang didapatkan perintah injangsi. Kita pernah dengar kan kes difilekan permohonan injangsi bersama dengan saman difile, dia filekan terus permohonan injangsi. Dan biasanya permohonan injangsi ni ada setengah mahkamah akan dengar secara ex parte, secara sebelah pihak dibagi perintah, dan ada kes yang didengar kedua belah. Dalam kes ini memang permohonan injangsi telah pun didengar kedua-dua belah pihak lah, dan mahkamah berpuas hati untuk memberikan perintah injangsi menghalang penerbitan itu dibuat lagi. Maknanya you stop kat situ, jangan keluarkan apa-apa pernyataan sehinggalah kes mahkamah itu diputuskan. Kes ni belum dibicarakan lagi. Macam sebagaimana yang saya sebut tadi, perbicaraan dia adalah pada bulan 5 2026. Daripada start yang PC yang lalu tu, impact dia untuk saya sendiri memang damage jugalah, because of orang kata kepercayaan kan. Kalau terhadap produk lagi teruk lah, sebab bila kita macam contoh cuba untuk naikkan semula branding kita, orang macam oh ini minyak yang hari tu ke, okay lah macam tu kan. So sikit tak banyak damage untuk saya dan juga company lah. Sebab tu saya minta Datuk untuk benda ni orang kata bagi clear, supaya tak ada pihak-pihak yang orang kata daripada netizen lah, kebanyakan netizen kan masih lagi buat macam provokasi. Once kalau contoh saya live untuk orang kata live pasal produk yang baru ni, kita bagi nama baru kan, Asap tu, tak ada netizen yang masuk macam oh minyak ni kan memang macam ni. Dia masih lagi ada komen-komen negatif lah terhadap minyak tu, sebab kita pun tak dapat kata ni lagi. So jadinya kalau tanya pasal saya damage tu sudah pastinya lah, tapi tak apa, insyaAllah kita cuba untuk naikkan semula dengan kita punya cara lah, sebab minyak pada saya tak ada masalah.